Ini adalah ajaran sesat New Age Movement Missionary Christian dibakar oleh ahli selat berasal daripada barat, campur dah dengan ajaran sesat ESQ 165 daripada Indonesia. Kumpulan ESQ 165 dan New Age Movement, NLP, hipnosis, pukau moden, ilmu sihir, dan mereka ni kumpulan yang kedua. Bangsat lahanat, memang dah murtad mereka ni, akun sahaja seperti Islam. Hakikatnya mereka bukannya Islam, tapi ejen-ejen dan pastor Malaysia, anak murid Tengku Asmadi, Tengku Muhammad. Yang ni motivator, konsultan, Tok Batin, terkenal ni, sekolah banyak ambil dia jadi motivator camp motivasi Wirajaya. Ni kumpulan ajaran sesat militan. Lain pun semua memang militan lah. Sebab orang ni sanggup buat apa saja sehingga tuduh Tomah fitnah. Naya cyberbully, body shaming, cyber cyber attack, better nama Pena Putri, Nur Cahaya, Syed Wita, bercampur semua dengan kumpulan ajaran sesat, silat, perawat, doktor. Ma sebagai Islam mendakya better ajaran sesat. Paling banyak meditasi lah semua. Ajaran matahari pun ada. Tapi bila beta keluarkan kepada awam, ramai yang mencemooh beta tak kisah. Cuma nak maklumkan ajaran sesat ni semuanya membunuh beta, menyebabkan roh jiwa, nyawa, semangat beta terperangkap dalam jin dan silang nyawa. Setiap hari terima khabar, cerita, berita dan info daripada jin. Enggak keliru dan menjadi fitnah. Tuduh difitnah, ditohmah sebagai Wahabi, Syiah, sesat, penyebar ajaran sesat dan pelbagai lagi tuduhan dan tomahan. Laknat Allah ke atas mereka semua.